Okay, Assalamualaikum. Hai. So video ni saya buat a little bit unboxing hadiah daripada cikgu-cikgu dengan student daripada Part Sains 1 Part Sains 2. So saya bahagikan kepada 1, 2, 3, 4 daripada untuk cikgu punya Part Sains 2, Part Sains 1 dengan uniform saya, budak kawat. Okay. First kali saya akan buka ni. Yang ni saya buat video lain-lain sebab banyak sangat. Sangat banyak. Jadi panjang pula video unboxing ni. Okay. So first kali gambar daripada Corin. Nampak ke? Corin. Okay. So Corin bagi 2 keping gambar. Gambar masa sukan hari tu dengan masa raya hari tu. Okay, thank you so much Corin. Saya akan tampal lah kat dinding. Saya kena letak plastik. Kalau tampal kat dinding saja nanti dia kelabu macam gambar Polaroid. Kat situ saya gantung. Kenapa murah kot. Okay, next. Yang paling menyelah kat sini warna purple. No, saya baca dulu lah daripada Daniel. Okay. Selamat, anda telah menerima RM10. At first saya agak terkejut sebab saya tarik yang ni 10. Saya ingat dia main-main. Rupanya ada lagi satu kompartmen yang saya perlu korek. Saya kena buka satu. Dan ada RM10 betul. Terima kasih Daniel. Datuk nak guna pun sayang sebenarnya. Orang bagi tapi kita gunalah kan. Duit kan. Siapa tak nak kan. Okay, thank you Daniel. Dan kita ada purple. Ada kotak. Ada apa lagi ke dalam tu? Okay, kosong. Kotak. Dan dalam kotak ada, wow, mana penamanya? Siapakah yang memberinya? Encik Afif, saya tak ingat lah siapa yang bagi. Ada perfume. Saya rasa Afif. Sebab itu awak tanya kan saya nak perfume apa, saya minat perfume bau apa kan. Oh, thank you so much. Awak tahu saya minat perfume. Sampai cikgu-cikgu kat sekolah pun dia. Saya dah lalu naik bilik guru kan. Lepas tu cikgu-cikgu, saya dengar masa nak masuk dekat tangga bilik guru tu, bau siapa wangi sangat ni. Tertinggal pun wangi saya. Biasalah tu. Thank you so much Afif. Appreciate it. Okay, next kita ada dia punya bag Seri Tanah Merah tau. Kedai emas ke? Next, yang dekat dengan saya kita ada ni daripada Haliza. Haliza bagi fragrance. Saya rasa ni room fragrance kan, yang ada tangkal-tangkal tu. Oh ya, yang diffuser tu. Okay, jasmine. Ada bau, boleh buka. Wangi-wangi. Terima kasih Haliza. Saya ada baca ni. Hi Cikgu Adam, this is a gift for you from me. I know it's not much but ni sekelas hati. Thank you for teaching us. Ariga, thanks. Bye. Bye Haliza. Don't Itachi mention it. Okay, next we have ini. Ada lagi satu set ikhtiar hidup. Sekejap, ada ribbon. Should I? No.
Saya tarik carefully. Saya malu nak bagi depan-depan. So saya naik atas bilik guru, tahu tiba ada orang bagi. So saya tak tahu siapa. Ni. Ada lagi surat dalam ni. Sekejap. How do I open this up? Oh, ada the stars yang lockkan dia. Creative. I like it. Jadi dalamnya ada air dengan kopok. So, yang pertama, kertas. Cikgu, kalau bosan mewarnalah. Mewarna dapat mengisi masa lapang tau. Ada sheep, ada apa ni? Anjing ke kambing? Lepas tu ada neko. Lepas tu ada usang ke arnab. Ada chameleon. Ada dinosaur. Okay, thank you. Then there's one more thing yang saya takkan terlepas pandang. Surat. Kena baca lah. Okay. Cantik. Panjang. Banyak. Okay. So, where do I start it? Penuh dengan quotes. Okay, saya tengok. Tanda tangan akan sentiasa bertukar. Sila abaikan saja. Daripada Secret Person. Hello, I'm back. Accept all this situation with a smile. Once your heart starts to feel good, everything around you starts to feel better. Happiness cannot found, it has to be created. Be like salt so that people cannot use you more. If we vibe, we vibe. Nothing is beautiful than the smile that has struggled through the tears. Dan belakangnya ada Arab. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Fasabir inna wa'adahu haqqa. Apa ni? La tahzan inna Allah ma'ana. Inna Allah alim bizati sudur fa inna ma'al usri yusra wa huwa ma'akum. Ni apa? Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Oh, okay, just random quote. I think this one is from KA. Thank you so much. Walaupun saya terletak dalam section 4 sains 2. I don't know. Dia kata sebab daripada Secret Person. I'm back. So mungkin saya tahu siapa. Cuma dia tak menjelmakan diri dia. Tak tahu. Thank you so much to whoever yang bagi kat sini. Every story has two sides. Yeah. Okay, I appreciate it. Thank you so much. Sebab dia bagi makanan. Maybe I know who she is. Tapi ada stars ni. Saya rasa ni daripada sains 2. Ya, tak mungkin lah. Daripada kelas lain. Thank you. Sekarang saya struggle nak masukkan balik. Tolong letak nama. Nanti saya tak ingat siapa yang bagi. Next, kita ada hijau ni. Daripada Irish. Hai cikgu, terimalah hadiah walaupun tak mahal. Semoga cikgu terus maju saya. An apple. Is it an apple? Bukan. Of course. Saya akan sangkut lah kat beg saya. Sekejap. Okay. Then we have a set of pens. Stabilo. Thank you. Saya memerlukan pen ni. Okay, next. We have ini daripada Hana. Okay. Saya tahu ni Hana. Sebab dia tulis kat depan ni. Happy retirement Cikgu Adam. Semoga maju jaya di masa hadapan. Tulisan dia macam komputer. Can you see it? No, cannot. Lantak lah. Okay. So dia bagi kopiah. Ni first time saya tengok kopiah dalam kotak. How grand it is. How grand is it Thank you Hana. Saya akan pakai insyaAllah. Okay, next we have ni yang paling saya tertarik sebab ada nama dia. Bukan nama dia, nama saya. So paper bag ni saya tak boleh buang. Then inside we have a box. Oh, ni pun Afif. Datuk siapa yang bagi, saya tak ingat lah. Pak An, yang minyak wangi tu Pak An kan? Oh, sorry. Thank you Pak An.
Then inside here we have a pen and a book which ada engrave nama saya. Allah. Nama saya kat sini. Cikgu Adam. Oh, dengan pen also got my name on it. Cikgu Adam. Thank you. Saya pun suka buku-buku ni sebab saya menulis. Okay. But this one is way too aesthetic, so InsyaAllah saya akan guna ya. Thank you Afif. Dan kita ada yang paling keren daripada Ain. Banyaknya. Have a fun day. Hi Cikgu Fitri. Thank we for all the memories that we shared together. Arigan thanks Doing she mentioned it. So inside we have a tumbler. Saya tahu tumbler ni mesti warna biru pink. Sebab tengok kat luar biru pink. Tada, biru pink, betul. Cantik. Kenapa saya bau dia? Saya expect dia bau wangi. Thank you untuk tumblernya. Dan kita ada a whole set of chocolate barrels. Elegance. Okay then. Last one, kita ada satu kotak Ghost Lantern. Ya, nampak kelas tu. Banyaknya duit awak. Okay, saya pun tak beli benda macam ni. So inside we have a card. Ada manual guide. Dan kita ada a set of belt. Dan wallet. Thank you Ain. Terima kasih. Terima kasih so much. Dan last, is it last? Ya. Jadi last daripada Alia. Okay Alia. Ni pun kat spa juga ni. Dia bagi saya coklat. 2 box of chocolates. Dan oh cute. Saya. Your enthusiasm for teaching is contagious and I am so grateful for the opportunity to learn from you. Okay, terima kasih, appreciate it. So, tu daripada 4 sign 2. Dan yang salah nama tu sorry. Okay. Okay, next. Kita unboxing untuk student kawat saya pula. So, ni daripada RAM, kalau tak salah saya. Macam pocong ni. Saya pun tak tahu apa benda. Saya buka Maaf balut lawa-lawa saya koyak macam tu je. Saya menghancurkan effort ni. Oh, water bottle. Comel. Thank you Ram, thank you so much. I appreciate your gift. Okay, belajar elok Ram. Rajin-rajin lah join kawat tu. Okay, next. A bunch of things daripada Ayu. Okay, Sarjan Ayu, Kaspa. So ada a little bit nose. Apa ni? Ya, ada tulisan kad. Okay, ni saya baca later. Tengok apa yang ada dulu. Kapibara. Kaki raba. Okay, satu kaki raba. Then we have some sort of like keychain tapi jumbo size. Gantung-gantung. Then we have something unexpected. Pelayar boleh laras. So untuk apa je? Is it something that I think
It's a pen. A pen that looks like a pliers. Okay, thank you. Dan saya dapat belt. Lepas tu cawan. Okay, cawan. Then wallet. Then perfume. Okay. Glacier Reverie. Thank you Ayu. So sampai masa untuk baca pula. Okay. Assalamualaikum cikgu. Thank you untuk beberapa bulan ni sebab banyak ajar saya, bantu saya. Maaf kalau saya banyak kesalahan. Halalkan segala ilmu yang pernah cikgu perlu pada saya. Semoga cikgu terus maju jaya. Jangan pernah putus asa. Bitaufik mana aja. Ingat, kalau stres gantung diri kat pokok tauge. Tahu. Ni ayat saya bagi dekat dia lah. Kalau rasa stres, pergi cari pokok tauge, pergi gantung. Okay, then that's all for anak-anak buah kawan saya. Thank you. I think ada lagi lah. Wait, hold on. Ada. Sorry. So ni tie ni daripada Faris Form 5 Kaspa. Okay, dia bagi coklat sekali tapi coklat tu cair, so saya letak dalam peti ais. Untuk Cikgu Adam yang handsome dari saya sikit, dia nak kata saya handsome sikit, lebih sikit daripada dia perasaannya. Nampak kaki, sorry. Ni hadiah dari saya kat cikgu. Saya nak bagi coklat, mak saya tak bagi. Dia kata suruh bagi benda yang boleh cikgu pakai. Dan ingat, saya nak minta maaf cikgu kalau ada salah silap. Saya mohon halalkan minum yang cikgu belanja. Semoga cikgu berjaya dunia dan akhirat. Doakan saya cikgu 6 ASPN dengan trial. Dari Faris, pengawas Kaspa, orang handsome. Dan ada mini love. See, nampak kan? Okay, thank you Faris. Saya doakan awak berjaya dalam apa yang awak ingin kecapi. Terima kasih banyak-banyak. Tie warna purple sama warna dengan Cadbury. Aku sengaja. Okay, next kita ada daripada Hazi Haikal 3N. Dia pun budak kawan juga. Cantik. Macam tak nak buka, sayang. Tulisan dia pun lawa. Saya suka. So saya baca dulu. Tu Cikgu Adam, terima kasih telah mengajar saya kawat baru-baru ni. Tanpa cikgu mungkin saya tak berada pada tahap sekarang. Saya doakan cikgu terus sukses walau di mana pun cikgu mengajar lepas ni. Jasa cikgu tak akan saya lupakan sampai bila-bila. Cikgu akan selalu ada dalam doa saya. Ikhlas daripada Haziq Haikal. So, sampai masa untuk saya merosakkan balutan ni. Sayang sebenarnya, cantik dia punya wrap ni. Bismillah. Saya tahu ni apa. Bukan pelikat kan. Dan kalau gajah ni confirm pelikat ni. Okay. Nantilah saya buka tengok dalam dia. Terima kasih Haziq. Itu saja untuk geng-geng kawat. Thank you. Oh, and one more. Ni daripada saya tak silap Amir yang beli. Dan dapat Kaspa punya apa panggil patung. Tu saya sangkut dekat bag. Okay. So kalau tercabut maaf lah. Thank you. Next, kita masuk ke 4 sains 1. Pertama sekali, we have the blind box given to me by Aisyah. I already open it tadi dalam kelas, dalam unboxing awal dah. So saya dapat Geto, Suguru Geto, and I'm expecting to have a mystery punya, tapi tak dapat. Dia ada Gojo, Geto, Shoko, Nanami, Haibara dengan Toji. Dapat Toji pun style juga, tapi tak apalah. Better lah next time. Thank you Aisyah. And kita ada from the whole class 4 sains 1. Jangan draw sendiri. Guna yang punya apa? Thumb.
kata walaupun kami bukan PSB, harap cikgu suka. Jenny, thank you cikgu for teaching us. We promise to do our best no matter what. Ada lagi kat belakang? Tak ada. Daripada Eva, thank you. Pak Sains 1. Comel. Saya akan gantung dekat dinding. Then kita ada daripada Elvin dengan Navindran. Ini daripada Navindran. Dia buat, dia framekan whole class pictures, photos. Okay, comel. Thank you. Dan yang paling unexpected, Elvin. Apa ni? Deodorant. Tapi I appreciate it. Saya boleh guna. Thank you. Then I have a lot of surat-surat which is saya akan baca in another videos because this one is a very very long one. Jadi saya buat another video. Okay, video on membaca-baca. Thank you. Then we have the last one. Last ni daripada Chin. Okay. I try to open it carefully, Chin. Beware sharp object inside. Ada lagi ke dalam ni? Saya tinggal tak. So first saya dapat a kitchen set. Ada gunting dan sebagainya. Well, this one is unexpected. Mungkin saya kena start memasak from now on. Perlu ke saya review dalamnya? Yeah, of course. What are you guys expecting? A knife and semualah dapur punya peralatan. Thank you so much, Chin. Then one more, he promised me to give angpao, and he really did. Please read the letter inside. Okay. Besarnya. One real angpao and one surat. Okay. The farewell ceremony to me and from Chin. Si Chin. Class of 4 Sign 1 2026. Hello Teacher Adam. If you are reading this letter, there is something I really wanted to share about. Eventually, your contract will expire and with that, you cannot enter the school anymore. And teachers, yeah, but please remember my words. The students of 4 Science 1 and 4 Science 2 batch 2010 will be moving on to the next stage of their life, of their lives. Okay, but knowing in their hearts that they had such a wonderful teacher, furthermore, you will have a great impact on the next generation. Secondly, this Japanese haiku poem by the 17th century Japanese philosopher and scholar named Kumazawa Banzan, translated, farewell. I pass as all things do. I pass as all things do, just like dew on grass. My last note on this letter. Adamu, I think this one is sensei. I forgot to read how to read kata hiragana actually, and there's a lot of kanji which is I cannot read. Is it Kyona? Mata isuka Ishima sho Mata Itsuka
So I know that it writes about jumpa lagi next time, which is InsyaAllah kita akan jumpa lagi. And the angpau, I cannot reveal the amount untuk kerahsiaan. Okay, thank you so much, Shane. I will forever remember you as my very nosy student. Okay, I wish you the best and good luck on your study journey. Do your best. Okay, to all 4 sains 1 sekalipun, all the best. 4 sains 2 pun, all the best. Okay, tu je yang saya boleh ucapkan, sebab saya dah usaha sehabis-baik dalam 4 bulan ni untuk try to deliver konten-konten, ilmu-ilmu kepada awak semua. Okay, so InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Kalau diberi usia yang panjang, ditakdirkan berjumpa lagi, kita akan jumpa, ya. So thank you for all the gift yang semua dah bagi. Saya sangat menghargainya. Tak kisah saya tak tengok pun nilai sebenarnya. Just I'm glad to be your teacher. So I see you when I see you.